Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amin bin Muhammad Su'ad, merupakan guru pembimbing bagi kumpulan Icepan. Saya Muhammad Razali bin Ali selaku guru pembimbing kumpulan Icepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eri. Nama saya Muhammad Irfan. Nama saya Muhammad Reza. Nama saya Muhammad Ibn Suzan. Nama saya Muhammad Zikri. Nama saya Muhammad Zaki. Kami dari kumpulan Icepan. Sekarang kan musim panas. Ramai yang sudah beli ikan, tetapi ada yang tak mampu. Jadi, orang yang tak mampu, kita perlu beli Icepan ni. Selain itu, Icepan ini tidak merosakkan alam sekitar dan mesra alam. Kami dari kumpulan Icepan, kotak ini adalah untuk letak ais, lepas tu tutup. Belakang ni kita taruh kipas, depannya keluar dia sejuk. Okey, dalam ni kat sini ada kipas. Lepas tu kemudian dalam ini ada air batu. Lepas tu kipas tu akan mengeluarkan udara dan kena kepada air batu. Air batu tu akan mengeluarkan udara yang sejuk kat sini. Tada! Inilah projek inovasi terakhir kami. Ini adalah kipas. Lepas tu dalam kalau kita tak nak guna kipas, kita nak tukar kan. Lepas tu kita ambil bentuk, kita tutup. Lepas tu kita tukar. Takut kalau kita gini takut ais dia cair. Lepas tu kita tutup. Ais kita akan masuk dalam ni. Lepas tu kita akan tutup. Kita rapat supaya ais tu jangan cair. Tekan ni sampai 3. Nanti kita rasa sejuknya ni. Okay, kipas ni kalau kita tak nak guna kipas ni, kita buka. Lepas tu kita pasang kipas lain, apa-apa saja kipas yang ada di rumah. Lepas tu kalau kita nak guna kipas, kita boleh tutup ni kipas ini, kita boleh tutup. Lepas tu kalau kita tutup tidak membazir air batu dalam macam. Okay.